Pikachu. Kita borong semua. Dah rakam belum? Tengah rakam. Okey. Hai teman-teman. Hari ni Pak Cik dapat banyak boneka. Boneka yang besar-besar. Tengok ni. Yang ni. Yang ni. Yang ini. Semuanya saiznya besar-besar. Tahu apa rahsia Pak Cik? Kita tengok video ni. Habiskan semua patung-patung dia. Oh, 1, 2, 3, 4 patung besar kita dapat. Pikachu dan juga apa ni? Hello Kitty berkepala apple. Wow, sedih tak? Hampir 8 jam kita tunggu sini sebab kita nak tunggu payout. Satu patung dalam 70-80, tapi bila sampai 60 kita main RM10 je. 10, 70, 80. Tapi kita main RM10 je semua. Wah, untungnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share channel Pak Cik. Yeay! Nak tengok Pikachu. Kita borong semua. Jangan lupa like, komen channel Pak Cik. Hai semua. Apa khabar? Nak tahu macam mana Pak Cik dapat patung-patung boneka ni? Pak Cik main tunggu payout. Pak Cik mula-mula Pak Cik aim dulu mesin tu. Berapa amount total untuk payout satu mesin tu? Bila Pak Cik tengok, Pak Cik kira rupanya payout dia 70-80. Jadi Pak Cik tunggulah orang main sampai 70. Bila sampai je 70, Pak Cik cepat-cepatlah keluar kereta. Pak Cik pun main lah. Pak Cik dapat ni semua. Ini 70, Pak Cik keluar kereta, Pak Cik main. Ini pun sama. Bila orang dah 70 main, Pak Cik keluar je kereta, Pak Cik main tak. Ini pun sama. Jadi Pak Cik dapatlah semua ni. Bukan senang tau nak dapat. Bukan senang nak dapat semua ni tau. Perlukan pengorbanan masa. Nak tahu berapa jam Pak Cik tunggu untuk semua dapat ni? Tunggu payout satu-satu. Hampir 8 jam Pak Cik tunggu dalam kereta. Yelah, mana taknya nak tunggu orang tu main 70, baru nak dapat satu. Main dapat 70, baru dapat satu. Tapi berbaloi tau teman-teman. Yelah, dekat luar ni bukannya murah ni. Mahal juga kan ni. Jadi
Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share channel Pacu. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Dah.